Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Tunggu jap, mana yang kat luar tu masuk-masuk. Kita nak start lah. Hari ni kan kita sambung pada zikir bab 2. Pada zikir pula, pada solah bab 2. Dalam pada solah ni kan, bahagian bab pertama ialah kepentingan solah. Kepentingan solah ni ada dua bahagian. Kepentingan solah, bahagian pertama, kelebihan solah. Kelebihan solah ada 10 hadis. Apa ni? Lepas tu bahagian kedua, amaran celaan orang yang meninggalkan solah. Bab kedua ada 19 hadis. Ada 9 hadis. Ni bab kedua, penerangan tentang solat berjemaah. Bahagian pertama, kelebihan solat berjemaah. Lepas tu bahagian kedua, amaran kerana meninggalkan solat berjemaah. Bukan meninggalkan solat. Itu orang tak solat, ni meninggalkan solat berjemaah. Ada 5-6 hadis. Ni ada 6 hadis. Berapa dah? 6, 12. 30 32 hadis. 32. Itu je lah. Bab ketiga 32 campur 8 berapa? Hadis tentang khusyuk. Tentang khusyuk ada 8 dalam 40 hadis lah ni. 40 hadis, buku ni cukup 40 hadis. Bab ketiga iaitu penerangan tentang khusyuk dan kuduk. Bab ketiga, khusyuk dan kuduk ni, dalam tabligh yang ada khusyuk dan kuduk. Sembahyang khusyuk ni tak ada. Khusyuk dah diangkat dah. Dia kata ya, dulu macam paling khusyuk sembahyang siapa Ali kan. Khusyuk. Dia tekankan nak khusyuk. Khusyuk pada bacaan saja. Khusyuk baca, ingat apa hadis. Sahabat khusyuk lagi sebab dia orang Arab. Dia faham mana Arab. Kita tak faham mana Arab. Sebab kita tak khusyuk. Jauh lah bezanya. Kita tak faham Arab nak khusyuk. Kena hafal. Mana kena tahu makna. Kena baca bahasa Arab. Macam Ustaz Maulana apa semua, dia khusyuk sebab dia tahu makna bahasa Arab. Tak payah hafal lah. Dia nak menghafal sama macam kita hafal. Kita punya bacaan tu sama je. Bezanya dari segi hafal dan makna-makna. Kalau orang Arab sembahyang, dia pelik kita memang kita orang Malaysia, kita orang Melayu cakap bahasa Melayu, boleh baca hafal bahasa Arab. Dia orang kena hafal macam kita hafal lah. Mungkin payah sikit kot sebab dia menghafal. Dia orang Arab, baca Arab. Dia orang khusyuk tu, dia kena kuduk pula. Orang Arab, dia ada khusyuk dan kuduk. Kuduk ni dia punya cara sembahyang tu macam mana. Sebab tu timbul mazhab kan. Tak segi dia tak segi tak salah dalam khusyuk kan, tapi datang khusyuk tapi macam mana. Lagi khusyuk kuduk dan dapat kuduk. Kuduk. Kita punya pergerakan dan sembahyang tu kuduk dia panggil. Dalam solat 3 bab je lah. Dia sampai 3 bab ya. Lepas tu solat berapa antara sahabat, tabi'in dan ahlullah. Ini lagi tinggi pula. Tu je lah. 3 bab je lah ni. Pertama, bab kepentingan solat, pendengar solat berjemaah. Sebab tentang khusyuk dan kuduk. Itu je lah. Khusyuk dan kuduk. Terus kepada bab 2. Alhamdulillah wa nusalli wa nusallimu ala rasulil amma ba'du. La haul Allahumma ahlimna ma rasyida umurina wajna min syur'an wajna min syai'ati amalna. La haula wa la quwwata illa billahil azim. Bab 2. Penerangan tentang solat berjemaah. Seperti mana yang telah diterangkan di permulaan kitab ini,
bahawa ramai yang mengerjakan solat tetapi tidak mengambil berat tentang solat berjemaah. Jangan sebagaimana Rasulullah SAW memberi penekanan yang tegas terhadap solat. Begitu juga baginda sangat-sangat memberi penekanan tentang solat dengan berjemaah. Bab ini juga dibagi kepada dua bahagian. Bahagian pertama adalah berkenaan dengan kelebihan-kelebihan solat berjemaah, manakala bahagian kedua adalah tentang amalan dan celaan terhadap mereka yang meninggalkan solat berjemaah. Meninggalkan solat berjemaah. Terima kasih Jamaliah Pauji, Hadi, Siti, terima kasih Hadi, Pak Wan, terima kasih Hadi. Sapian Muhammad Ali, terima kasih Hadi. Mei 1234, terima kasih Hadi. Ibrahim Said, Hari Raya, terima kasih Hadi. WRWI 36 Ramlah, terima kasih Hadi. Putri Zubaidah, terima kasih. Azmi Humayah, terima kasih Hadi. Ya. Overview 25 orang je. Tak screen dulu. Tak screen dulu. Bahagian pertama, kelebihan solat berjemaah ada satu. Diriwayatkan daripada Hazrat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahawa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya solat berjemaah 27 kali ganda lebih afdal daripada solat bersendirian. Hadis Imam Malik, Bukhari dan Muslim. Malik. Dalam tentang matan hadis ni, kita kena tahu matan apa benda. Matan, perawi, riwayat daripada siapa. Hadis ni ada 7. Ada 7 apa? Apa nama 7? 6 je, ada 6. 6 ke 7? Betul, 6 ke 7. Jenis-jenis hadis. Hadis sahih, hadis dhaif, hadis hasan, hadis ahad, hadis palsu. Hadis ada 7. Jenis hadis. Mana kalau kita cerita tentang hadis sahih, perawi dia seorang je. Sahabat Nabi kepada Abu Hurairah, contoh Abu Hurairah, Aisyah, tu hadis sahih. Kalau hadis yang tak sahih, hadis yang tak sahih berhadis sahih, dia ramai sampai kepada tabi'in 3 atau 4 orang. Yang Imam Syafi'i pakai banyak hadis sahih. Imam Syafi'i dia pakai hadis sahih. Hadis sahih, hadis sahih. Sahih tu ialah sahih. Sahih ada yang paling kuat sekali. Memang Nabi buat benda tu. Memang Nabi buat benda. Hadis doa ni tak tahu Nabi buat ke tak buat. Macam tu. Hadis sahih tu memang Nabi buat. Benda tu. Masa tu tak wujud mazhab. Hadis sahih ni tak wujud mazhab. Kita pakai Nabi, contoh hadis sahih. Nabi sembahyang 5 waktu solat berjemaah 27 kali pahala. Nabi takbir macam mana, cara hadis sahih betul. Nabi mandi macam mana, Nabi buat sahih. Itu memang Nabi buat. Hadis doa ni di apa, hadis doa ada daripada bawah cucu Nabi lah. Cucu dia, daripada anak-anak dia, daripada cucu dia, daripada sahabat-sahabat yang dekat dengan Nabi. Yang tak berjelas Nabi dengar tu, jadi dia dengar dia jauh ke. Tu ada doa. Jadi apa tu dia orang buatkan kelebihan tu. Kelebihan soalan ni dapat macam mana? Dia buat taklah dia sahih ni perkataan tepat daripada Nabi. Ini dia orang kelebihan. Nabi cerita kerana Nabi bayan, Nabi dia tak berjelas kelebihan, tapi dia tahu maksud dia lah dapat pahala tu macam mana. Bilangan ke, macam dapat pahala seperti Malatul Qadar. Kelebihan.
Dia tak buat lah benda tu, ada. Dia orang belajar daripada 4 riwayat perawi tu. Daripada tu. Tu hadis tu saya baca lah, dah baca dah. Daripada Hazrat Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ni anak Sayyidina Umar. Radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah bersabda, sesungguhnya solat berjemaah 27 kali ganda lebih afdal daripada solat bersendirian. Maka dapat jemaah ni dapat pahala 27 kali ganda. 27 kali ganda. Kalau 5 waktu berapa? 27 kali 5. 20 kali 5 100. 7 kali 5 135. 140 lah kira. Campur 1,5 pahala dapat satu hari, satu waktu. 1,5. Kalau 5 kali berapa pahala banyak mana? 5, 50, 100, 525. Dapat 500 hari. Pahala. Jemaah 5 waktu dapat pahala 500 satu hari. 500 pahala. 5 jemaah. 500 banyak je kalau tu. 500. Campur pahala sunat lagi semua. Berapa? Apa pahala? Satu hari dapat 1,000 lah. 1,000 pahala. Semua orang biasa campur sembahyang sunat, zikir, semua satu hari dapat 1,000 je. 1,000 pahala je. Tapi kalau zikir tambah zikir satu hari 1,000 dapat pahala. Sembahyang dapat 1,000. Zikir 1,000. Quran 1,000. Pada doa ada pahala doa tak ada pahala doa. Orang berdoa tak ada pahala. Satu hari dapat 4,000 pahala. Satu hari kalau betul-betul 3,000 je, 3 ke 5,000 je pahala kan. Berdoa dapat pahala tak? Doa tak ada pahala doa. Doa ni minta pada Allah. Doa ni tujuan nak minta pada amal yang ada pahala, solat, puasa, solat, zikir, Quran tu ada pahala. Doa tak ada pahala. Doa ni kita dah buat usaha sama, dah buat macam badat, baru kita doa. Pahala doa tak ada pahala. Doa ni minta pada Allah bagi pahala. Allah terima, nak terima amal yang tiga kita amal tadi tu. Dengan berdoa tu ya Allah kita mabulkanlah amalan yang tadi hamba terima. Dia amal yang banyak tapi dia tak pandai berdoa. Dia tak berdoa, tak Allah tak terima amalan dia tadi. Kena hafal doa. Mana kalau kita sembahyang, puasa, zakat, kita terima kan amalan ni, kita berdoa. Kalau tak berdoa, tak minta pada Allah apa, Allah nak bagi apa, berdoa. Doa memang macam itulah. Dakwah ni bukan puasa, solat, zakat, itu bukan dakwah. Dakwah tu benar sifat sahabat itu dakwah. Keterangan. Apabila seseorang itu mendirikan solat dengan niat untuk memperoleh pahala, maka cara yang mudah ialah jangan bersolat di rumah, tapi pergi bersolat di masjid dengan berjemaah. Amalan ini tidaklah begitu susah, malah akan memperoleh ganjaran yang begitu banyak. Siapakah yang akan melepaskan peluang memperoleh RM27 atau RM28 dan berpuas hati dengan hanya RM1? Begitu. Masukkan dapat RM1. Jemaah dapat RM27 atau RM28. RM27 atau RM28. RM27, RM28. Dia ada tak beritahu 25, dia bawa 27, 28. Ya betul juga. Sikit lah. Sehari tadi dapat RM500 sehari dapat. Kalau di rumah RM5 sehari 500 banyak pahala lah. RM5 RM500 apa lagi tadi kan, campur sama sekali. Dah main jemaah, kalau tak main jemaah, main semua rumah sunat tu, dah main sunat tak ada pahala. Pahala dapat RM5. Bila sembahyang jemaah tambah lagi amal lain dapat RM500. Buat amal-amal lain campur tu lah dapat RM500 sehari. Dengan sembahyang saja. Tak kira keluar
Dan Rasulullah Ta'ala 3 hari 4,9 juta. 4 juta dapat duit satu hari. Keluar 3 hari dapat apa? 4 juta pahala. Siapa nak bagi 4 juta? Itulah kebenaran kaya. Tak tahu. Sebab dia kena keluar tu. Kita dah pandai agama, kita keluar tu jangan tak dapat nak berapa pahala je lah. Jadi kalau nak berapa pahala je tak payah. Cukup dah tu. Kita dapat pahala, dah dapat dah. Pahala 4 bulan dah dapat dah. Tahu berapa bilion, berapa trilion pahala 4 bulan. Jauh belanja lagi. RM1. Kalau tak kira semayang, tak kira buat semayang lah. Kira kita belanja je. Belanja keluar negara 5 juta. About 5,000. Lebih juta-juta pahala. Itulah banyak sangat pahala. Jadi bila dikeluarkan pahala tak payahlah. Tak payah keluar lah. Kalau dia keluar nak compare pahala tak guna lah. Kita keluar tu kena ikhlas. Nak buat dakwah, nak baca dakwah agama Allah SWT. Jadi kita buat pahala, nak keluar pahala je. Tak payah lah. Jadi kita keluar tu kerana Allah SWT nak balik usaha dakwah. Nak balik rumah nak buat pula dakwah. Itu je lah. Keluar kerana Allah. Nak kumpul pahala. Yang tamak pula dapat duit banyak-banyak kan. Dapat duit 5 juta. Wah, tak cukup lagi. Banyak je dapat 1 juta. Contoh 50 juta pahala. Tamak namanya. 50 juta. Jadi banyak dapat 1 juta dah cukup dah. 1 juta on tamak. 1 juta cukup dah nak hidup. Boleh hidup kehidupan orang tu 1 juta. Siapa nak bagi 1 juta? Jadi Allah boleh bagi. Allah bagi 5 juta, 10 juta. Macam Arab kaya. 2 bilion, 2 trilion. Legend. Macam tu dah kira pahala. Dan berpuasa yang RM1. Sebaliknya kita langsung tidak memberi perhatian untuk mendapat keuntungan sebegitu banyak dalam amalan agama. Dan saya cakap 1 juta, 2 juta, dia tak faham lagi. Betul lah kalau keluar 3 hari dapat 4,9 juta. Tuan kira lah sendiri, keluar 3 hari, berapa contoh, berapa juta dapat. Dia orang tak percaya kan benda ni. Dia nak keluar. Dia sibuk pahala dia dapat sembahyang, tak dapat pahala. Contoh Sirabah. Zikir banyak-banyak, 18 je. Zikir di Malaysia tapi tak ada mana cukup. Saya dah kira semua habis lah tu. Daripada subhanallah sampailah apa istighfar, selawat. Itu semua saya dah kira lah. Kalau ada lagi, itu tak sahih. Itu tak sahih, bukan daripada Nabi. Memang ada tapi tu tak sahih. Tarikat. Ini zikir yang sahih daripada Nabi SAW. Yang 18 ni. Yang sahih. Memang ada lah. Yang dia orang buat. Ada macam zikir lah. Ini zikir yang sahih je. Zikir yang tak sahih tu daripada keluar tarikat ke apa dia orang buat tu. Kalau ada lah. Tidak lain dan tidak bukan hanya sebab itu ialah kita sudah tidak lagi menghiraukan agama. Ini teman tak hirau dah. Bahkan keuntungan agama tidak lagi dipandang sebagai satu keuntungan. Dan kita sanggup bertungkol lumus sepanjang hari untuk mendapat secebis keuntungan dalam perniagaan di dunia ini. Namun untuk keuntungan akhirat yang mendatangkan 27 kali ganda manfaat menjadi satu bebanan pula solah berjemaah kepada kita. Ada di kalangan kita menganggap bahawa pergi ke masjid mendatangkan kerugian pada perniagaan dan jualan akan terjejas serta susah pula untuk menutup dan membuka kedai. Bagi mereka yang mempunyai kebesaran Allah dalam hati mereka serta yakin dan berpuas hati dengan janji-janjinya, maka ganjaran dan pahala daripada Allah adalah satu perkara yang paling bernilai baginya. Mereka tidak memandang sedikit pun kepada alasan-alasan di atas. Pujian Allah SWT untuk orang seperti ini diterangkan dalam Al-Quran. Rijalul la tulhihim tijaratan wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah. Lelaki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan jual beli daripada menyebut serta mengerti Allah SWT dan mendirikan solat. Surah An-Nur ayat 37. Ada surah An-Nur? Ada.
Tu tentang amalan. Jadi itulah kelebihan solat berjemaah. Bila kita dah sampai umur 50, dah tua dah, dia kira masa muda. Orangnya kita start umur tua, umur 50 sampai ke atas. Bila start kita mula bawah 50, contoh orang muda berapa? Umur 38. Contoh 38 muda lah. 21 ke 30 lebih remaja lagi kan. Remaja muda. Dah kahwin, tu kira orang muda lah. Dia orang belum kahwin tu kira orang muda, bawah lagi muda. Dah kahwin contoh umur 25, dah masuk muda lah. Sebelum balik ajar semayang kan. Sebelum balik dia semayang. Umur lepas 21 ke atas, tahu dah apa itu pahala keluar macam mana. Umur 10 tahun ibu ayah ajar semayang. Lepas tu kadang-kadang lepas pada tu tak jaga semayang dah. Semayang tahu semayang, tapi kadang-kadang semayang kadang tak. Tak apa kan. Tak apa. Semayang. Umur 21 tu semayang tapi dah mengapai dah. Boleh jadi imam dah. Apa Quran tak pandai lagi, Quran tak belajar lagi. Belajar buat semayang dulu. Lepas tu contoh bila dah keluar lah 3 hari 40 hari dah keluar. Kenal usul dakwah dah. Usul dakwah. Lepas tu baru nak belajar. Bila keluar je tu ada niat nak belajar agama. Nak belajar ngaji, belajar Quran, ada niat belajar. Tu niat belajar. Lepas tu bila kahwin, dah kahwin dah kena pandai ngaji dah. Cerita kahwin umur 27 kan. Bila orang niat kahwin ni, orang nak kerja, dah kerja, boleh kahwin. Tapi kalau tak ada kerja, tak boleh kahwin lagi. Dah kahwin dia dah boleh berpimpi isteri, boleh ada anak-anak lah. Contoh anak berapa orang, boleh anak 4 orang. Kalau anak 4 orang boleh aku tanggung anak aku ni. Kalau lebih pada tu aku tak tanggung lah. Tak ada diploma, jadi orang dah ada gaji besar. Orang dah ada degree. Boleh tanggung anak. Boleh tanggung 10 orang ke 11 orang boleh tanggung anak. Cakap itu. Jadi kalau macam tu, mana dapat kahwinnya, dah boleh bawa, dah pandai ngaji dah. Boleh dah ajar Quran, tahu tajwid, apa semua. Itu. Macam tu je lah, mudah lah. Tapi tak dapat jaga sembahyang jemaah lagi. Dalam Jumaat tak dapat jaga sembahyang jemaah lagi. Bila dah anak yang, bila lahir anak yang keempat, anak tak ada belah kan, dah meninggal. Sejak umur 38 tu, dah tak ada anak dah. Anak semua dah sekolah, dah ada tu macam mana? Kerja dah okey dah. Umur 38, 40. Sampai umur 40 tu, sebelum 40 tu kena sembahyang berjemaah dah. 10 tahun kena sembahyang jemaah. Baru 10 tahun sembahyang jemaah, baru kita dapat terima. Baru kita jemaah tu kita tahu, macam ni. Secara kita berjemaah, kita tengok orang lain kan. Dia tahu mazhab ni macam mana. Orang Syafi'i macam ni. Orang Hambali, Maliki macam ni sembahyang. Hanafi sembahyang macam mana. Bila kita dah bergaul, dah jumpa kan. Dah keluar 40 hari, 3-4 kali. Umur 40 sampai 40. Dia kena pastikan umur kita ni apa benda 40. Tanpa 40 ialah umur kita 40 lah, 40 hari lah. Kena jaga tu lah. Jadi jangan dah keluar nak terlewat pula. Umur 43, 42 dah umur 42, 43 tu dah keluar 40 hari dah lama lah. Dia nak amalkan tu je, belum lagi. Amal. Masa 40 tu sembahyang berjemaah pastikan dah jaga dah. Keluar 40 hari, keluar 3 hari lagi, sambung. Sampai umur 50, mesti sebelum umur 50 dah kena 4 bulan dah. Orang tak ada lah, kalau saya seorang ada lah. Macam tu lah kiranya. Umur 3 hari, umur 30. Umur 40 keluar 40 hari, umur 50 keluar 4 bulan. Lepas tu haji sebelum pencen seleloknya lah. Tapi Nabi buat biasanya 60 ke bawah, 60 ke bawah. 60 ke atas tak pergi haji lagi. Banyaklah benda kena buat ya. Kan. Pergi umrah dulu. Sebelum 50 pergi umrah dulu. Tengok Mekah, Madinah macam mana. Kaitan dengan umur, kaitan dengan pahala kita. Itu lah. Kata umur kayak ada satu buku ditulis kan. Tentang usia kita macam mana buku tu. Buku tu. Tentang umur kita, usia kita. Itu je lah. Haji, pencen lah. Kalau
50 ke atas, 60 tu dah tak sihat dah. 60 dah pengen kerja ni tak boleh kerja dah. Beramal je. Kalau 60 sebelum 60 pergi haji lah. Sebab saya niat memang 60 pun. Sebab saya apa, balik dulu ingatkan nak pergi haji dulu baru pergi keluar 4 bulan. Tak, pergi 4 bulan dulu balik baru buat haji. Tak ada masalah lah. Kalau nak pergi awal lagi bagus. Nak pergi 56, umur 55, 56 pergi haji. Tapi sekarang ni tak nak pergi. Dia nak pergi tapi belanja mahal satu. Lepas tu nak payah kena ikut kuota, kena mohon. Tak macam dulu lah. Tu payahnya. Belanja RM10,000 insyaAllah lah. Murah je kalau RM10,000. Kuota ni orang ramai juta orang. Tu je lah. Sebab saya niat sebelum umur 60. Lepas pada tu bahaya lah. Kena banyak ramai nak dapatkan semula tu. Itu kita penting akhirat daripada agama tu maknanya. Kita ni mementingkan dunia. Kita dulukan dunia. Aku dah penceng baru aku nak kerja, baru aku nak semayang. Itu orang dunia. Sampai 50 baru nak semayang, baru nak berjemaah. 60 tak buat lagi. Dia ingat dah tua tu Allah bagi. Dia ingat dah tua tu Allah ampunkan dia. Tak, orang tua lagi banyak masuk neraka tuan-tuan daripada orang muda. Orang muda hari ni kan. Dia dah tua tu kan. Sebab apa orang tua ni orang tak pukul dah orang tua kan. Allah tak azab orang tua tak. Orang tua banyak yang masuk neraka kepada orang muda. Orang muda pun sama peringkat umur tadi tu. Tua. Jadi ibadat ni daripada kecil sampai mati. Tu umur tu ulama Maulana. Daripada kecil ajar semayang kan. Dah tua ni dia daripada tipu juga dah. Itu pada hadis tu tipu juga dah Nabi buat contoh. Kalau orang tua doa pada anak dia, apa dia kata? Terima. Ada doa tolong terima orang tua tadi tu. Tak nak terima macam mana? Sedangkan dia tak dapat bahagian orang soleh. Orang soleh yang doakan kita ni, anak-anak bukan ayah ibu bapa kita. Kalau ibu bapa tak semayang, dia doa apa anak dia boleh makbul lah. Allah terima jugalah. Dia beritahu. Tapi dia yang tak dapat. Doa ayah dia tak dapat, doa ayah dia tak dapat. Doa orang soleh tadi tu. Orang soleh mendoakan dia, sentiasa mendoakan dia supaya dia selamat. Nabi buat dakwah nak jumpa hari-hari nak selamatkan orang, tapi tak. Orang kata tak payah lah. Macam tu. Dia cari orang muda ya. Tumpukan pada orang yang minat. Tua ke muda ke. Macam tu. Usaha juga. Kan. 30 ada 10 minit je. Tentang amalan para sahabat dalam perniagaan. Amalan para sahabat ni selepas azan dilaungkan, diceritakan secara ringkasnya dalam bab 5 dalam kisah-kisah para sahabat. Tentang solat ada dalam bab 5. Kisah-kisah para sahabat. Amalan sahabat ni selepas azan. Seorang waliullah Hazrat Salim Haddad rahmatullah apabila mendengar azan, wajahnya berubah menjadi pucat. Keadaannya mulai gelisah. Beliau bangun meninggalkan kedainya dalam keadaan terbuka sambil membaca surah ini. Apabila muazzin mula memandangkan azan, segera aku bangun menyahut seruan Allah yang maha besar, tiada lagi lain sepertinya. Itu je lah. Bila kita dengar azan, nak sembahyang, nak buat dakwah tu kita lari kan. Dia orang macam tak dengar azan, tak bersemayang, dia akan gelisah. Hati dia tak pernah tenang. Dia berdebar-debar hati dia. Dia jumpa orang alim, hati dia berdebar-debar tu. Nak jumpa satu orang tu, hati dia berdebar. Lepas tu dia amalan dia tadi tu, Allah tak, kalau dia tu amalan dia seolah-olah dia tak payahlah beramal, tak guna dah. Dia nak mati je. Kalau nak mati tak boleh juga, kena azab pula. Macam nak tak keluar, tak boleh nak mati je mah. Ni kena keluar juga. Sebelum mati dia kena keluar juga lah. Kalau tak mati juga macam mana tuan-tuan? Tak nak mati dah. Dia Allah mesti tahu. Benda ni mesti kena tahu. Itu yang saya punya kan. Banyak lah. Cuma saya tanya Allah Subhanahu Wa Taala. Semua dah keluar, semua dah Islam. Itu je lah. Tapi takat itu je lah. Dan adalah amal kan.
40 hari ke 4 bulan ke dah beramal cepat macam tu je lah. Kalau itulah khabar daun yang akan sampai apa semua, dan lautan pun sampai juga. Tak ada alasan. Ada pula Allah ada hantar Nabi. Orang hantar Nabi. Syair dia kan. Aku menyahut apabila diseru dengan penuh taat. Dengan riang ku sahut. Aku hadir wahai yang maha mulia. Wajahku menjadi pucat dan takut dan gerun. Untuk bersamanya, aku mengalihkan pandangan daripada segala-gala yang lain. Demi kerana-Mu, aku bersumpah bahawa tiada yang lebih lazat daripada menyebut nama-Mu. Dan mulutku ini tidak pernah merasa manis jika menyebut selain-Mu. Bilakah masanya akan menemui aku denganmu? Seorang kekasih hanya bergembira apabila berada bersama dengan orang yang dikasihinya. Dia yang matanya telah melihat nur kecantikan-Mu tidak akan dapat dihiburkan. Dia pasti mati kerana merindukan-Mu. Telah dinyatakan dalam sebuah hari bahawa mereka yang sentiasa berkumpul di masjid adalah tonggak masjid, dan malaikat adalah rakan mereka yang akan mengunjungi mereka kerana sakit dan membantu mereka dalam segala urusan. InsyaAllah tu. Itu tentang sebenarnya solat berjemaah. Dengan solat berjemaah. Solat yang ada bukan saja saya banyak pahala, pahala banyak, lepas tu pahala banyak, lepas tu apa tu? Dapat jaminan. Allah bagi 5 jaminan dengan solat berjemaah tadi. Itu je lah. Ni kata 25 kali pula. Ada 25 kali. Tadi kata 27, 28. 25 kali lebih daripada orang yang bersolat bersendirian rumah atau di kedai. Kita baca esok lah hari 2 ni. Hari pertama tentang 27, 28 pahala. 25 ni pahala solat 4 bulan. Solat 4 bulan lah. Macam tu je lah. 27, 28. Pahala solat 40 hari. Kalau belum kahwin, dan pahala dia satu je lah. Kalau semain rumah sebab pahala keluar. Pahala solat 4 bulan. Pahala solat 40 hari. Pahala solat 3 hari. Tu je lah kiraannya. Itulah 44 lah. Data view 43 collection. Terima kasih Hadi MD Kausar Ahmad. Terima kasih. Hai Man, hai Love join di teliput host Hadi. Dari kelebihan. Contoh keluar 3 hari. 3 hari. Kalau 3 hari ni pahala sunat tu tak kuat lah. Dia tak kuat sembahyang berjemaah. Contoh 3 hari. Cuma ada pahala dapat jaga sembahyang tu lah. Balik rumah sembahyang seorang. Contoh. Jadi kalau 3 hari bagi kita lain lah, orang beragama, pahala dia lain lah. Orang tak keluar, orang keluar lain lah. Memang dapat pahala lain. Jadi orang yang tak keluar 3 hari, pahala dia 1 je lah. Main sunat tak dapat lagi keluar 3 hari. Pahala dia cuma satu waktu 27 kali. Bila keluar 40 hari, tahu tambah pahala main sunat. Tak tengok semua jemaah. Pahala dia pun dapat 27 atau 28 pahala satu hari. Berapa seorang? 27 je lah. 40 hari lepas daripada kelebihan, lepas daripada api neraka, lepas munafik. Kalau 3 hari ni dapat jaga sembahyang je. Itu pun beratur dia pun tak tentu.
Nak semayang. Waktu dia tak dapat jaga semayang awal waktu. Bila keluar 40 hari, dapat keluar jaga semayang waktu. Bila 4 bulan, lagi banyak pahala. Saya pun tak tahulah. Sebab kita tak tahu bilangan dia berapa. Hanya Allah dan malaikat yang tahu bilangan semayang kita punya berapa. Malaikat pun tulis pahala yang kita berjemaah je, tentang solat je. Jemaah dapat berapa dalam buku tentang solat. Solat kita. Solat. Sebab tu kita kena ikhlas. Bila kita ikhlas tak kira pahala tu. Kita tak pernah kira pun semayang berapa pahala. Tak mampu nak kira. Ulama kira ni sebab dia kira waktu. Setiap waktu dapat pahala berjemaah. Tu kelebihan kita semayang dapat apa. Selain daripada dapat khusyuk, nak usaha atas khusyuk semayang. Nak usaha atas hakikat. Dapat pahala lagi. Dapat apa tadi pertama tu. Berkat rezeki. Selamat sisa kubur. Jadi siap sepantai kilat. Lepas tu lagi dapat catatan sebelah tangan kanan. Masuk surga tanpa hisap. Itu yang kita nak tu. Bukan kita cari pahala. Tapi selang dengan semayang dapat menyelamatkan kita daripada azab api neraka. Jadi semayang tu bukan dakwah. Dakwah ajak kepada semayang. Itu dakwah. Ajak kepada solat. Ajak kelebihan. Itu dakwah. Kan? Dah dekat pukul 12.22. Semoga apa yang kita dengar dapat kita amal dan kita sampaikan. Subhanallah, jika sudah anta asal muka atubu ilaih.